Bab larangan daripada banyak bertanya ataupun meminta dengan tidak ada keperluan, dan larangan daripada tidak suka memberi tetapi suka menerima, tidak mahu menunaikan hak orang yang ada padanya, ataupun menuntut sesuatu dia tidak berhak mendapatnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah redha pada kamu 3 perkara, atau Allah redha untuk kamu 3 perkara. Dia tidak suka untuk kamu 3 perkara. Dia suka untuk kamu mengabdikan diri kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, dan kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Allah tidak suka untuk kamu kata fulan, kata sianu, banyak bertanya ataupun banyak meminta dan menyia-nyiakan harta benda. Dengan sanad satu lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan ke atas kamu menderhakai ibu-ibumu, menanam hidup-hidup anak-anak perempuan, dan enggan memberi sesuatu yang patut diberi, dan meminta sesuatu yang tidak patut diminta. Allah tidak suka untuk kamu 3 perkara, yakni banyak bercerita ataupun cerita-cerita yang tidak berfaedah, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta benda. Allah suka untuk kamu 3 perkara. Dia tidak suka 3 perkara. Hak dia suka tu yarda, Tuhan redha. Apa makna redha? Maknanya bila dia redha, nak beri ganjaran dia, nak beri pahala. Tidak suka juga makna dia tidak redha. Kalau sampai ke peringkat haram, hak dia tidak suka tu, maka ada juga balasannya, iaitu berupa hukuman ataupun siksaan di akhirat nanti. Allah SWT suka untuk kamu hak dia nak, hak dia redha, dia suka. Hak ni hak wajib ni. Kalau tidak, dosa lah. Iaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan apa-apa dengannya, dan berpegang teguh dengan tali Allah, ini agama Allah ataupun ajarannya, dan jangan berpercaya belah. Tuhan suka manusia ni menyembah dia lah. Hak dia tidak suka, tidak sembah dia, menyekutukan dia dengan sesuatu, dan kamu berpegang teguh dengan tali Allah kamu semua. Kadang-kadang orang kata kita pegang teguh dah, apa pecah? Kalau lagi ada pecah tu, mana tidak pegang teguh molek lagi, dia tak kena lah tu. Kalau pegang teguh sungguh, dia kena ada sekali dengan tu, tidak pecah. Tidak pecah belah di sini maksudnya dalam akidah. Pecah beza pendapat dari segi pendapat tu lain. Dan dia tidak suka untuk kamu qil waqal. Apa makna qil waqal? Banyak makna dia ni. Imam Nawawi sebut ni, duduk kecek tentang orang dan menghikayatkan cerita apa di keadaan mereka ataupun tindak tanduk mereka yang tidak berguna lah. Kalau raya. Itu makna qil waqal. Jadi tidak suka qil waqal. Satunya sebab Imam Nawawi kata, kita sibuk royak cerita tu, segenap hak kita jumpa tengah jalan. Misalnya, apa hanya benar, tak habis cerita. Hak tak ada faedah untuk kita. Habis masa begitu hidup cerita. Satu lagi qil waqal dengan makna berbual kosong. Kecek benda hak tak ada faedah, tidak cerita pasal orang. Tapi kita ni buah saja, sia-sia saja kecek. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga qil waqal, kata fulan, kata sianu. Mana Allah SWT tak suka gitu, kata fulan, kata sianu. Hak kita kata apa? Hak kita sendiri. Mana duk royak pendapat orang semacam. Di sini makna dia nak apa dia? Kita berijtihad, berfikir, ada buah fikiran, ada pendapat kita sendiri. Jangan duk tahu nukil saja. Supaya juga kalau ngaji pula gitu juga. Peringkat tu lebih dah juga. Kalau bab ngaji ni, kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Molek, itu pun lebih dah setara tu. Kalau boleh kata setara tu pun, hak naknya jangan kata dah. Apa kita kata? Nak boleh kata tu sehingga orang pula kata, kita kata. Nak jadi setara mana? Hebat benar kena ngaji. Maknanya di sini, di sebalik kata-kata ni dia nak menggalakkan kita supaya jadi orang hebat. Satu. Yang keduanya, jangan kita tahu ambil orang, lepas tu kita tidak faham hak dia tu hak mana, molek ke tidak molek. Mana jangan taklid buta. Dia kata lagu tu betul lah tu, ikutlah ke mana-mana. Orang royak hak lain tak boleh terima. Asal kalau tidak orang panggil iman. Kita ada fikiran sendiri kan? Kita nilai hak mana hak molek, hak mana tak molek. Kalau boleh bagi pendapat kita gini. Nak bagi pendapat tu mestilah kena lebih juga. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. Mana?
banyak meminta. Soal tu ada makna dua. Satu, banyak bertanya. Yang kedua, banyak meminta. Banyak bertanya, Imam Nawawi sebut, maksudnya maknanya kita banyak duduk soal benda yang tidak berlaku, benda tak ada, andaian saja, duduk buat andaian gitu, kemungkinan gini, kalau gini, benda yang tak tahu mana, tak say lagu tu. Jadi soalan tu biarlah soalan yang boleh kita buat, bukan soalan andaian tahu saja je, buat banyak cerita. Tak say lagu tu, tak perlu benda tu. Tanya juga masalah tu tak ada. Itu yang pertama. Dia kata banyak hadis-hadis hak larang hak ni. Yang kedua, iaitu soal ini dengan makna hak minta harta dengan orang ataupun apa-apalah yang ada pada orang. Hak ni pun larangan ada juga dalam hadis-hadis yang lain, banyak hadis-hadisnya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiganya, iaitu duduk banyak tanya tentang cerita orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang mana tidak perlu kepada dia lah. Maknanya sini kita katalah kan orang suka tengok TV kan, tengok berita, tengok baca surat khabar, negeri tu gini-gini, nama orang tu ingat belakang ni, nama ni orang politik negeri tu, banyaklah kita tahunya. Apa kita boleh buat apa kalau kita tahu? Habis masa banyak tu baca benda-benda lagu misal tu. Kalau kita ingat nama-nama Nabi ko, ada lagi faedah, boleh pahala. Ni duk baca benda yang kita tak boleh nak apa, tak ada guna. Kalau tak ada guna lah, kalau berguna kepada kita, ya tak apa, itu tidak termasuk. Misalnya kita ahli politik, ataupun kita tidak ahli politik pun kita boleh buat sesuatu lah, nak menimbulkan kesedaran kita ke. Hak ni duk kecek saja, tak ada faedah. Tapi kalau sebab kita ngaji tentang geografi, gapo negeri ni, hasil bumi dia gapo, lepas tu ada faedah, tak apa, tak termasuk tu. Ada lagi makna dia, hak banyak tanya seseorang tentang peribadi, masalah peribadi dia. Tanya sikit-sikit sudahlah. Itu pun termasuk juga. Hak tak patut kita tanya banyak-banyak, dia pun tak apa nak royak, kita nak tekan macam nak tanya. Hak tu maknanya banyak tanya. Hak tak perlulah. Cerita tentang dia sendiri, kita tanya dia. Ataupun kalau hak tadi tanya tentang satu orang, kita tak perlu, bukan nak natu dia. Kalau nak natu tu lain juga, tanya banyak pun. Nak sabar. Ni tak tanya, habis rahsia dia tahu. Tu tak ada faedah. Kalau kita tekan-tekan dia tak royak. Kalau dia royak pun dalam keadaan berat, pasal kita duduk desak. Kalau dia tak royak, dia pelawak pula jadi. Dia jadi serba salah. Memang betul. Jadi dia royak pasal kita duduk tanya sangat. Jadi kalau dia royak lagu lain jadi bohong. Kalau dia kata tak, sebenarnya ia bohong. Ataupun kalau dia guna bahasa sindiran-sindiran, boleh jadi orang tu tak puas hati juga. Kalau dia tak heran, soalan kecil hati pula, jadi menyebabkan jadi banyak perkara tu keadaan serba salah lah. Itu sebab tadi. Itu yang Imam Nawawi sebut. Pak Hafiz Ibn Hajar sebut ada lagi. Dia kata banyak soal ni lah, termasuklah juga banyak soal benda tak ada faedah lagu mana tentang perkara-perkara gaib ni. Tak boleh lah. Misalnya kita paksa, kamu kata syaitan tu ada, boleh bukti ke? Boleh tunjuk? Misalnya duduk mengajar orang sama syaitan boleh tunjuk sekali, cuba bukti. Jadi duduk banyak soal benda-benda lagu tu tak ada faedah. Misalnya kita kata, kalau lagi tak boleh bukti ni, penyakit ni, nikih kuman ni, aku tak boleh makan ubat ni. Tak. Pasal dia yang ruginya, dia yang sakit. Tak. Ni sia-sia. Jadi tanya perkara gaib, tanya tentang akhirat, tanya tentang azab kubur, tanya. Hak dalam agama kata hak ni kita tahu melalui Nabi saja. Padahal tak payah tanya banyak-banyak benda lagu tu. Apa lagi nak tanya tentang Allah? Ya Allah, dan Allah jadikan segala-galanya dalam hadis pada sebut pasal dia jadikan Allah tu sendiri. Jadi soal-soal benda-benda lagu tu inilah maksud dia yang tidak suka. Tapi kalau maksud ngaji usuluddin lain, tak apa nak bahas siapa halu-halu gitu, tak apa. Hak ni makna kalau tidak ada penyelesaian, kita seorang jadi bengong sendiri pula kemudian. Duk kaji-kaji lama-lama tak percaya kepada agama, kita tidak mengaji. Kalau dengan cara mengaji apa? Lagi banyak soal ini, soal lagu mana tak kenal. Satu lagi, nak sudi orang. Banyak soal tu yang nak sudi kawan, biar jatuh depan orang. Kita tahu dah kelemahan dia sendiri, kita saja tanya, ataupun menyebabkan dia susah nak jawab. Dia tahu, tapi sengaja dia nak tunjuk depan orang. Lagu tu tak boleh, dengan tujuan menjatuhkan orang. Jadi kesimpulannya tanya ni, kalau hak tak ada faedah lah, tak ada faedah kepada diri sendiri, menjatuhkan maruah orang yang ditanya tu. Adapun kalau tanya banyak hak ngaji, kita tanya tak apa, tu molek tu. Bahkan Nabi marah tak tanya, dia puji pula hak tanya. Tengok orang perempuan Ansar ni bagus, kata dia. Malu dia tu, tidak menegah dia daripada belajar. Dia tanya, Nabi puji, suka tanya begitu. Tapi kalau tanya
Tanya banyak walaupun hak berkenaan ngaji pun kalau tak kena cara serabut juga. Itu pun banyak soal juga. Jadi tanya tu biar benar sabar, biar. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta benda. Menyia-nyiakan harta benda ni bazir. Bazir ni Tuhan tidak suka. Dengan cara lagu mana? Menyia-nyiakan harta benda. Kerana nak jaga harga tu dia sanggup pergi tahu laut sanggup lagi nak jaga harga. Tak sewi jadi orang ni merasa nikmat murah barang tu dalam kehidupan. Dia yang memonopoli benda tu, barang tu, jadi dia susu. Misal susu ke, ataupun dia hasil juga biar punah saja, tak apa lebih baik. Tahu saja lebih baik. Itu tak kena. Idha'atul mal. Idha'atul mal. Hak ni daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Daripada individu orang sampai kepada kerajaan, pemerintah boleh berlaku. Sia-sia. Kerana nak jaga harga. Sanggup bakar ke, sanggup teruk ke laut. Itu tak boleh berlaku. Itu termasuk dalam perosak lah. Kalau kita perhati sini kan, sampai ke akhir bab ni pun, apa kena-mengenanya Imam Muslim bagi dalam bab aqdiyah, keputusan hakim. Nak ceritanya, walaupun hakim ni, pemerintah Islam ni, walaupun berkait dengan individu, orang perseorangan dalam masyarakat ini, tapi setengah-setengah perkara tu yang ada kaitan dengan masyarakat secara tidak langsung. Misalnya harta benda. Kalau orang ni boros sangat, tak berapa cerdik cara guna piti, hakim, pemerintah boleh tahan dia. Supaya orang muflis juga, dia tak boleh sewenang-wenang guna harta dia. Maknanya orang ni tak boleh, dia tak cerdik. Dia akan buat perkara-perkara yang merugikan dia untuk jangka panjang. Misalnya seorang budak baru balik, harta dia tu boleh banyak lah, mak dia tinggal. Bila boleh ke dia tu joli kot sih. Boleh ke tidak hakim menahan dia daripada menguruskan harta benda dia? Boleh ke tidak? Boleh. Memang kalau kita tengok dalam hukum Islam pun memang dia ayat. Bukan kes bodoh saja boleh apa pemerintah ditahan. Bukan kes muflis saja dia boleh tahan seseorang tu daripada menguruskan harta benda dia. Tidak. Tetapi orang yang membazir harta dia lebih-lebih, yang akan membuatkan dia tu akan datang jadi susah, boleh. Itu maksud sini. Jadi ada kait juga dengan kes ni. Mana hak ni pun hakim, pihak pemerintah boleh masuk campur. Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada kamu menderhakai ibu-ibu kamu. Ini termasuk dalam dosa besar lah. Ijma' sekalian orang Islam. Mana tak boleh. Derhaka kepada bapa, serupa juga. Dosa besar juga, tapi tidak sebesar kalau derhaka kepada ibu. Sebabnya kan dalam hadis ada kan, sahabat tu tanya siapa dia orangnya, saya nak buat baik. Hak paling patutlah saya nak buat baik. 2-3 kali dia tanya Nabi SAW kata ibumu. Bila lepas pada tu tanya, barulah dia kata ayahmu. Sebab apa? Sebab ibu ni lebih patut lagi dijaga, sebab dia lebih sensitif dan dia lebih banyak susah nak banding dengan ayah, berkait dengan anak. Dengan sebab itulah hak asal dia tu lebih dah daripada ayah. Wa man'an wa had, taksibui. Jadi taksibui ni ada hak peringkat haram, dosa. Misalnya zakat, ada hak kena bui lah. Taksibui. Itu dosa. Kalau kita kata hak tak sampai peringkat tu, hak tidak wajib lah. Taksibui semacam tak ada ketika hak bui. Tahunya ambil saja. Bui tak ada. Tuhan tidak suka sekadar itulah. Tak boleh lah. Bukan sampai haram. Tapi kalau hak wajib dia keluarkan sudah jadi hak orang dah, itu maknanya haram. Mana tahu menerima saja, tidak tahu memberi. Hak ni dia luah maknanya, luas. Kalau kita nak pergi lebih jauh lagi, iaitu tidak suka memberi, suka menerima saja. Maknanya hak lain-lain pun lagu tu juga. Bukan masalah harta saja, hak lain-lain pun begitu juga. Hak naknya kepada dia, kita ni makna boleh memberi. Ini satu galakkan motivasi lah kepada orang Islam ni supaya boleh memberi. Nak boleh beri dia kena ada dulu. Kalau kita kata pitih pun, nak boleh ada pitih tidak kena buat kerja. Situ dia nak pergi. Itu hak tidak secara langsung. Maknanya dia nak suruh kita buat kerja lah. Bila buat kerja, baru ada benda. Bila ada benda, suka juga kalau kita tak beri. Biar tahu beri orang. Jangan tak suka memberi, tahu menerima saja. Itu sah. Supa juga. Kalau kita tahu menerima dalam bab ilmu, tahu belajar saja. Tak sih. Belajar tu molek dah tu. Tetapi biar tahu memberi, biar sampai ke peringkat tu. Ni tak tahu memberi, jangan tahu belajar saja. Bila masa nak ajar, kita boleh sikit sebanyak. Sekurang-kurangnya ajar anak bini tu, hak kita ngaji, beri lah tu. Mana kadar kita. Hak nak yang lebih lagi, boleh beri tu banyak lah. Dalam apa-apa pun, dalam bidang apa pun, lagu tu lah. Maknanya kalau dalam bab meniaga lah, dalam bab ni, urusan dalam masyarakat ni, biar kita ni jadi pembuat, pengeluar
bukan pengguna saja. Buah kosong banyak tanya ni serupa dengan menyia-nyiakan harta benda juga. Sebab apa? Masa itu berharga. Duk buah kosong serupa dengan buat jana harta benda tu. Buah kosong harga dia. Sebab itulah orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat dia tak ada buah masa. Orang-orang yang berjaya dalam hidup dia. Di antaranya Ibn Rushd, alim besar, macam-macam ilmu dia. Orang tahu dia dua bahasa je. Dia tidak buat kerja hak skala dia buat. Hak kerja skala ke dia? Baca, menulis. Lepas tu dia ni jadi hakim. Mana dia nikah sah. Hari-hari dia mati. Tu yang orang tengok. Dia tidak duduk dalam keadaan. Dia tidak sia-siakan masa. Maulana Wahiduz Zaman di Pakistan yang telah berjaya terjemahkan dan syarah Sunan Sittah dalam bahasa Urdu. Dan dia buat kamus hadis. Dan dia buat tabwibul Quran. Quran tu dia buat mengikut bab. Tapi hidup dia lagu mana? Dia tulis di pintu rumah dia 5 minit saja. Kalau nak jumpa dengan tak boleh lebih. Dia tak akan layak. Tu hidup. Mana tidak ada qil wa qal, kathratus su'al. Dia tahu buat kerja. Jadi hasil dia pakai ni orang boleh guna.